pada tahun 2015 menyaksikan permulaan kepada sebuah inisiatif strategik di bawah Koperasi Koguru. Perkhidmatan Gadaian Islam berlandaskan prinsip syariah diperkenalkan secara rasmi melalui jenama My Ar-Rahnu. Ia merupakan pendekatan alternatif kepada sistem kewangan konvensional. Penubuhan ini bertujuan untuk membantu anggota koperasi, golongan peniaga kecil serta masyarakat umum bagi mendapatkan akses keuangan yang segera, selamat dan berlandaskan etika Islam. Operasi pertama My Ar-Rahnu bertapak di Kuala Terengganu, bermula dengan hanya 3 orang kaki tangan sahaja. Pada awal perkhidmatan, struktur operasi yang dirangka merujuk kepada SOP Ar-Rahnu Maida yang menjamin pematuhan syariah sejak ia diperkenalkan. Dalam tahun pertama, My Ar-Rahnu Koguru berjaya merekodkan sebanyak 5 juta jumlah gadaian, 2 juta marhun dan 23,000 pendapatan kasar tahunan. Seiring pertumbuhan, identiti perniagaan My Ar-Rahnu telah dijenamakan semula kepada Ar-Rahnu Koguru bagi mencerminkan keutuhan korporat serta identiti yang lebih profesional. Menjelang Mac 2021, sistem pembiayaan turut diperkemas daripada konsep asal Bai Al-Inah kepada Tawarruk sebagai satu langkah penyesuaian ke arah yang lebih efisien serta pematuhan terhadap piawaian syariah semasa. Bermula di Kuala Terengganu, Ar-Rahnu Koguru kini telah berkembang pesat kepada 8 cawangan di seluruh negeri Terengganu iaitu Besut 2019, Kemaman 2020, Manir 2021, Batu Rakit, Bukit Payung dan Tok Molo 2022 serta Wakaf Tapal yang dibuka pada tahun 2024. Pada awalnya terdiri daripada 3 orang kaki tangan sahaja, Ar-Rahnu Koguru kini dikendalikan oleh hampir 30 orang kaki tangan yang melibatkan tenaga kerja berpengalaman dari pelbagai latar belakang dan berkemahiran tinggi. Pada peringkat awal, fokus utama perkhidmatan Ar-Rahnu Koguru adalah kepada anggota koperasi sahaja. Gadaian ditawarkan secara eksklusif kepada komuniti dalaman sebagai satu bentuk sokongan dan kemudahan tunai segera. Namun begitu, seiring permintaan yang semakin meningkat, pendekatan ini mula diperluas dengan membuka peluang kepada pelanggan luar dari kalangan masyarakat umum. Menariknya, kejayaan Ar-Rahnu Koguru telah dijadikan sebagai rujukan atau role model kepada beberapa koperasi lain yang ingin menceburi bidang perkhidmatan gadaian Islam. Dari segi teknikal, sistem operasi Ar-Rahnu Koguru turut mengalami evolusi ketara. Pada peringkat awal, semua proses dijalankan secara manual menggunakan rekod berasaskan Excel dan bersifat offline. Tambahan pula, sistem pengurusan dalaman dibangunkan sendiri secara atas talian dan kini Ar-Rahnu Koguru menggunakan sistem moden bagi menyokong keperluan operasi yang lebih kompleks. Sehingga kini, Ar-Rahnu Koguru telah memberi perkhidmatan kepada lebih 19,200 penduduk Terengganu. Jumlah marhun terkumpul kini mencecah 96 juta, manakala pendapatan keseluruhan sehingga tahun 2025 adalah sebanyak 23 juta. Dalam tempoh sedekad, Ar-Rahnu Koguru telah membuktikan kepayaannya sebagai sebuah entiti koperasi yang kukuh, inklusif dan berdaya saing. Koperasi komited untuk terus melangkah ke hadapan, memperluaskan capaian
menambah baik sistem perkhidmatan dan mengekalkan prinsip amanah yang menjadi asas kepada kejayaan ini. Meniti sedekat penuh cabaran dan kejayaan, Ar-Rahnu Koguru membuktikan bahawa koperasi juga mampu menerajui inovasi dalam sistem kewangan Islam.